Assalamualaikum dan selamat datang ke hasil channel isu terkini, perang media di sosial media. Adakah pihak kerajaan Madani telah menggunakan sumber media dengan baik? Adakah mesej Madani telah sampai rakyat? Sebaliknya, kerajaan Madani masih terikat dengan gaya komunikasi lama. Kita lihat bagaimana isu-isu penting seperti subsidi bersasar, harga barang, program Madani. Seringkali naratif pencapaian itu tidak ke akal umbi, sedangkan ia sangat penting. Mari kita dengar komen Iswadi. Okey, saya nak bawa satu cerita ni daripada kawan saya, saudara Ahmad Nizam Hamid. Kerajaan pandai urus negara, tetapi masih lemah urus cerita. Kerajaan Madani yang diasaskan atas semangat reformasi dan inklusiviti dijanjikan sebagai satu nafas baru dalam landscape politik negara. Dari sudut dasar, banyak perkara yang digerakkan. Penstrukturan subsidi, pelarasan gaji penjualan awam, kestabilan politik, pelaburan asing meningkat, pelbagai langkah pengukuhan institusi. Namun, satu kelemahan besar yang semakin ketara ialah bagaimana kerajaan ini menguruskan cerita, iaitu membina naratif, menguasai persepsi dan menyentuh hati rakyat secara konsisten. Cerita dalam politik bukan sekadar fakta dan laporan pencapaian. Ia adalah kisah yang dikongsi, yang menjadi rakyat faham, terinspirasi dan berasa dilibat dalam perjalanan negara. Di sinilah kerajaan Madani tampak lemah dan retorik moral tidak cukup. Infografik cantik yang menjelaskan satu sebaran maklumat tidak memadai. Emosi rakyat tidak boleh ditenangkan dengan statistik dan data semata-mata. Lebih membimbangkan, ruang komunikasi yang tidak diisi oleh kerajaan kini diambil alih oleh lawan politik. Pembangkang bijak menyusun naratif yang padat emosi dan mudah tersebar. Mereka tidak perlu fakta yang kukuh, sebaliknya cukup dengan skrip yang menyentuh ketakutan dan sentimen kaum serta agama. Sebaliknya, kerajaan Madani masih terikat dengan gaya komunikasi yang lama. Justru kita dihadapkan dengan kemunculan kejahatan rasmi yang panjang berjela, tidak ekonomikal, menggunakan laras teknikal, serta lain kaku untuk menangani isu panas. Bahkan banyak jurucakap kerajaan sendiri tidak memahami keperluan kritikal untuk mereka menjelaskan dasar dengan kaedah yang lebih berkesan serta bersahaja. Bukan kelihatan dipaksa-paksa. Kita lihat bagaimana isu penting seperti subsidi bersasar, harga barang, program e-Madani atau kemasukan pelabur asing. Seringkali naratif pencapaian itu tidak ke akal umbi, sedangkan ia sangat penting. Penjelasan daripada kerajaan tenggelam, manakala seorang pembangkang mendominasi ruang maya dengan naratif kerajaan gagal atau rakyat tertindas. Lebih parah, pejabat awam yang sepatutnya menjadi duta juga kadang-kadang kelihatan tidak memahami atau tidak menyokong dasar yang sedia ada. Ini petunjuk jelas bahawa komunikasi dasar kerajaan bukan sahaja gagal sampai ke rakyat, bahkan tidak meresap ke sistem pentadbiran itu sendiri. Di negeri-negeri kawasan parlimen pula, tiada jentera komunikasi politik yang mantap. Tidak ada naratif bersama PH dan BN. Setiap parti bergerak sendiri-sendiri. Malah lebih parah, kadang-kadang saling bercanggah. Naratif nasional tidak disambung dari peringkat tempatan. Akhirnya, pencapaian kerajaan pusat tidak kelihatan di mata rakyat di kampung dan juga pekan-pekan kecil. Inilah yang membezakan antara mengurus negara dan mengurus cerita. Kerajaan Madani kadang-kadang berjaya dalam soal dasar. Barangkali berjaya dalam soal dasar, tetapi gagal menjadikan dasar itu difahami, dihargai dan dibanggakan oleh rakyat. Ini bukan soal propaganda memurahan, tetapi soal menjelaskan kebenaran dengan cara yang boleh diterima dengan akal dan hati. Kerajaan harus sedar kebenaran yang tidak diceritakan dengan baik tidak akan membawa makna. Pada zaman ledakan maklumat, persepsi boleh membunuh realiti. Jika kerajaan tidak mengurus cerita dengan baik, dengan bijak, pihak lawan akan menulis cerita mereka sendiri. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Justru kerajaan perlu segera membina strategi komunikasi yang bersepadu, dinamik dan pintar. Ia bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi membina hubungan. Bukan sekadar menjawab isu, tetapi mencipta naratif. Bukan sekadar menjelaskan dasar, tetapi juga menyentuh jiwa. Kerajaan Madani sudah mempunyai segala alat, tetapi masih tercari-cari nada dan bahasa yang tepat untuk menyentuh jiwa rakyat. Jika ini tidak diperbaiki segera, rakyat mungkin akan menolak kerajaan pada PRU akan datang. Yang menyedihkan ialah ia berlaku bukan kerana dasar yang salah, tetapi kegagalan mencipta naratif yang tepat dan maklumat yang tidak sampai. Ahmad Nizam Hamid ialah seorang peguam di Temerloh dan juga salah seorang reformis di dalam Parti Keadilan Rakyat. Baik. Dia macam ni lah tuan-tuan. Do I agree dengan statement saudara Nizam tadi? Yes. A blend, yes. Saya setuju. Dia begini. Kita kena faham, dia ada dua media yang bermain sekarang ini. Dia satu media
media khas, media yang dibayar, media yang bergaji. Sama ada Menteri Ekonomi Datuk Fahmi Fazil kita kata. Tapi kita tak tahu JCOM. Tapi kita tak tahu ada satu lagi agensi, iaitu STRATCOM, Strategic Communication, untuk Perdana Menteri, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita selalu tengok Menteri Komunikasi. Kita selalu tengok Kementerian Komunikasi. Kita selalu cerita pasal JCOM. JCOM tak besar bajet, tuan-tuan. JCOM tak besar. Ditawar saya jadi pengarah JCOM pun saya tak minat. Tak besar bajet, kuasa tak besar. Tetapi sebenarnya yang besar bajet, yang kuasa besar adalah STRATCOM, Strategic Communication. Kalau saya nak letakkan kesalahan ini, bukan sebab sebab bila saya dah dengan Fahmi Fazil ni, saya dah faham sebenarnya. Saya dah faham struktur. Ya, komunikasi, Kementerian Komunikasi itu satu isu. Saya faham. Tapi bagi saya, yang lagi besar peranan dia, lagi besar bajet dia, lagi besar keperluan dia untuk dia nak bergerak sebenarnya adalah STRATCOM, Strategic Communication. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa pengarah Strategic Communication sekarang? The last one meninggal dunia dah. Kan, dah meninggal dunia. Pengarah yang sebelum ini meninggal dunia. Lepas itu siapa? Saya rasa tuan-tuan sendiri pun tak kenal. Dia menjadi pengarah Strategic Communication, tapi tuan-tuan tak kenal siapa dia. Okeylah, tak perlu nak kenal dia. Tetapi adakah benda yang dibuat itu berkesan? Itu satu persoalan dia. Okey, Menteri Komunikasi, itu satu hal. Saya setuju kita kata. But there's so much that he can do. Itu satu aspek, which is formal. Dan saya setuju juga dengan kenyataan tadi. Kadang-kadang kita keluar kenyataan. Kenyataan kita terlalu formal, terlalu technical. Saya bagi contoh Menara Kuala Lumpur, tuan-tuan. Menara KL. Dua isu. Menara Kuala Lumpur dan juga Sungai Baru. Cerita ke Menara Kuala Lumpur ni, dia keluarlah cerita dia. Orang tak faham. Kemudian bila saya buat live, saya cerita struktur macam ni, orang kata, macam tu ke Is? Cerita dia. Baru aku faham. Sama juga Sungai Baru, orang tak faham. Bila saya cerita dia punya kronologi dan juga apa yang berlaku, baru orang kata, oh ya guys, macam tu ceritanya. Baru aku faham. Dan saya fikir, kenapa dia jadi macam tu? Sebab rupanya ada setengah-setengah maklumat. Maklumat ni dia orang pecah-pecahkan. Kan? Dan dia cuma menjelaskan apa yang pembangkang cakap, tetapi dia tidak menjelaskan secara kronologi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita kena faham chronologically peristiwa itu bagaimana dia berlaku, barulah kita boleh memahami bagaimana apakah tindakan itu benar, apakah tindakan itu betul, tidak betul, sebenarnya bagaimana. Saya ambil contoh Menara Kuala Lumpur lah. Ramai orang kata Menara Kuala Lumpur Bumi Putra ditindas, syarikat Bumi Putra ditindas, dia berhutang ratusan juta. Sedangkan sebenarnya konsesi syarikat itu dah habis. Dia bukan masalah Bumi Putra tak Bumi Putra. Dia masuk tender, dia kalah dalam tender tersebut. Jadi benda itu tak diterangkan. Orang pun tak tahu, rupanya ada 4 company yang masuk tender RFP untuk Menara KL. Termasuk Hydroshop atau MKLSB ni. Dan mereka kalah rupanya. Syarikat lain yang menang. So bila syarikat lain itu menang, tiba-tiba disalahkan pula. Kerana tak bagi tender itu kepada orang Bumi Putra. Yang dapat bukan syarikat Bumi Putra. Dia bukan masalah Bumi Putra, tak Bumi Putra. Kalau kau kompeten, kau dapatlah projek tu. Sebab kau tak kompeten. Ada orang lain boleh kompeten daripada kau. Maka dia dapatlah projek dan tender tersebut. Dan isunya bukan MKLSB. Isunya kenapa dia beli syarikat itu pada zaman syarikat itu dan habis tender. Dan dia sekarang ini, antara pengarah itu sedang dibicarakan kerana cubaan rasuah kepada salah seorang yang katanya kenal kepada Anwar Musa. Dengan jumlah 500,000 dengan berapa juta jumlah dia. All that tak berjaya nak ditonjolkan oleh kerajaan ini. Sedangkan kerajaan ini dia ada satu dasar madaninya, kemudian dia punya perincian-perincian, dia jawapan-jawapan persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Okay, that one is on the official side. Satu lagi unofficial side. Unofficial spokesman. Antaranya saya lah, Iswardi Morni. Antaranya yang berada di dalam TikTok, yang berada di dalam YouTube, yang berada di dalam Facebook, sama ada buat live, sama ada menulis, sama ada share dan sebagainya. Kami adalah orang yang tidak official. Tetapi kebanyakan kami dapat maklumat, ialah kita cubalah cari maklumat-maklumat yang ada, tetapi maklumat-maklumat tu bersepan. Nasiblah sekarang ni ada AI, ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, semua kita boleh mudah nak susun. Tetapi kita susun itu berdasarkan pemahaman kita. Saya ambil contoh, at least saya beranilah ambil inisiatif. Contoh saya dulu masa penyelarasan subsidi, saya bertanya kepada Setiausaha Akhbar, Menteri Keuangan kedua, tentang beberapa persoalan. Saya tanya dia soalan ni. So saya dapat jawapan. Tapi bukan semua orang berkesempatan dan mungkin berkemampuan atau ada akses macam saya, kan? Saya boleh nak bertanya. Tetapi yang lain tu mungkin tak ada.
Jadi saranan saya kepada lain, tengoklah live saya salah satunya lah kan. Tapi kebanyakan orang kita ni bukan tengok live saya pun, tapi tak apa. Orang sokol parti kita ni kan. Jadi akhirnya sama ada mereka membawa naratif yang salah ataupun mereka tidak tahu bagaimana nak bercerita tentang isu tersebut. Jadi akhirnya cerita dia fall flat, dia tak menarik. Dan cerita tentang fakta ni tak sama dengan cerita tentang benda-benda beremosi. Kan cerita-cerita tentang benda-benda lendir, kata kawan saya ni seronok. Benda cerita tentang fakta ni boring. Kan kalau kita kata, tuan-tuan tak tahu cerita tak? Apa yang berlaku dekat Kelantan tau. Kisah apa cakap kau? Kau nak dengar cerita? Pemimpin PAS ni. Ni pemimpin PAS tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan tengok cerita Walid tu, janggut panjang berserban tu, macam tu lah cerita dia. Dewi, malah ni Walid nak Dewi. Dia macam tu lah cerita tuan. Oh, kalau macam tu, sonok lah. Sonok kan? Sonok kan? Cerita macam tu memang sonok nak dengar. Tapi apa faedah dia? Kan cerita fitnah, cerita yang tak sewaktu dengannya ni, apa faedah? Tapi sonok nak dengar, sonok. Itulah manusia kan. Tapi bila kita cerita fakta ni, dia agak dry kan, dia macam tak best lah, tak boring lah. Kan? Jadi I agree sebenarnya. Itulah komen Iswadi. Haraplah pihak kerajaan Madani bolehlah menambah baik komunikasi kerajaan, terutamanya isu-isu yang penting. Kerana kalau kerajaan tak jelaskan secara mendalam, rakyat akan mengelirukan. Pihak pembangkang akan cuba menggunakan pelbagai cara untuk mengelirukan rakyat sehinggakan timbul banyak lagi masalah yang tidak sepatutnya berlaku. Itulah permainan pembangkang. Pihak media kerajaan kena berhati-hati permainan ini. Apa pun kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.